Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Dengar ni puan suami kita sapa di muka pintu balik. Kita pegang tangan dia, pegang gitu, tiung gitu. Buat gitu. Tu nombor satu. Lepas tu piping tangan. Bawa pergi tempat mana sepatu. Kalau jenis makan tengah hari, balik tengah hari, piping buat pergi ke meja makan. Dia gitu, piping. Buat macam ke bini kita tu, laki tu mak jin buta. Piping gitu. Kalau molek botokak se buat gitu tangan. Marilah bang, sila bang, marilah makan. Saya buat lauk sedap ngak hari ni. Dak. Celup tepung politik sekati. Faham? Gitu. Baru sungguh. Dak. Biar jangan diterik kursi, kita tolong terik kursi. Sila duduk abang yang manis, yang handsome, yang cung. Comel sungguh abang ini. Macam JKK pula. Dia gitu. Nak cari duana isteri gitu. Jangan payah lah. Tapi biarlah orang puan bakilah segala kesilapan. Kita ubuh lauk, kita ubuh apa, jemput makan, jemput minum, tengok dia nampak selera, kita nambah. Nampak dia nak basuh tangan lah. Biasanya macam nak basuh tangan, kita ambil makuk basuh tangan, tolong jiru. Jangan diwi jiru. Lepas dia basuh tangan, kita ambil tangan dia, kita lak. Kita piping masuk dalam bilik. Allah, kalau ada suka. Memang suka. Kerik MC ya. Orang kata sutong catuk ni mula. Biar mula. Esok candak. Dak duduk rumah. Candak rumah dah malam ni. Nampak? Baru suka. Tu ni tak mandar. Tu yang tu lelaki dia pergi main dang. Tunggu pagi balik petang. Muka tu lelaki siapa potket yang jadi petok macam pandang muka tu lelaki. Dah duduk rumah dah anda layang. Blebeh sebelebeh-blebeh. Tuan kata anak-anak karung tembok. Banyak blebeh. Anda layang suami kita nak duduk rumah sama. Kalau lalu ke depan rumah balik. Duduk setor balik di rumah. Duduk setor balik di rumah pula. Balik. Tengok isteri seronok. Suami kita sejang kita nak masuk dalam bilik, kita kena masuk dulu. Berapa kali besar tak? Tak buat pun. Ke buat dah. Tak buat. Dengar saja. Kita tahu suami kita malam ni lewat masuk awal sikit. Pasal esok nak bangun pergi ngundi. Pukul 12 lagi masuk. Pukul 11 kita masuk dulu. Kebah-kebah pak tidur, tukar sarung batar, tukar dengan cadar. Betul batu batar golek tu biar duduk tengah. Batar lepeh, buaya duduk atas kepala betul-betul. Kalau boleh terik dengan tali biar sama. Faham? Ujung-ujung kain cadar biar sama jatuh atas latar. Bagus gitu. Jangan ada senda benda selar pun di atas latar. Kerana raja kita, suami kita akan masuk sejam lagi. Kita betul tubuh kita. Cari pakaian-pakaian hok seksi-seksi hok zaman lama. Kalau boleh hok siap daripada keting sampai ke atas belakang siap. Mana baru seronok tengok. Bubuh dengan segala minyak wangi. Ada kecu lomo lecu. Ada sedo lomo sedo. Tak ada sedo. Bahan ngecat ICR pun apa. Tak. Bubuh biar wangi serebok. Baru tu. Ngadak dengan cermin betul kat ni, mana-mana tisu hok lebih tu tarik balik dengan tisu ni, gecu hok lebih tu ni beluah gecu lek bawah ni, celok sampai tak kena atas mata, bahan atas dahi terus celok, tak benda apa biar manis. Suami kita pun masuk tengok Allahu Rabbi, cadang nak baca surat khabar lepak terus surat khabar. Tu baru je ni suami masuk tamalang, kita dah masuk ni. Duk tengok Gusti. Bini bagi tengok Gusti. Tu lelaki panggil ya. Oh ngeyang. Mari ya. Dah masuk. Leha. Birah kek. Tak ayang. Hati kok lu. Lampu lapi lampu lapi. Lampu lapi awak mati zaman kirung. Dia duk adak juga. Tu lelaki kita kok panggil wih. Seni, selema, ketua, mekjah, mek ani. Wow. Panggil wuk. Dah masuk juga wuk pun. Kerana orang. Apa kawan tu duduk dalam apa gelepo serah. Dah masuk juga. Ambil batal golek kenyek dah masuk juga. Tumbuk batal lepeh dah masuk juga. Nerak masuk bawah lembek kot dalam cadar dah masuk juga. Buana nak buat ni. Apa puan jadi gitu. Masuk dah.
biar betul dia. Kalau kita tengok macam dia nak basuh lewat sangat, kita tanya, saya dah tak tahan dah ni ngatuk mata, saya masuk dulu boleh kau? Ada kau tok lelaki nak tengok bola tengah malam, dah pukul 1:30 baru sepuk, baru 2 minit main, dah takkan nak tunggu kat luar, saya masuk dulu bang, saya tidur dulu lah. Kayak gini ada gitu gini gerak deh. Betul. Ni nak tok lelaki masuk dulu, isteri duduk luar, pak ni masuk pinggang, keletang. Tu lelaki siap dalam bilik ni, bunyi keletang. Jadi seduk mu hati. Celaka, mu basuh benda ni, pada sudah ni. Nanti awak dulu sikit lagi, mu pandai makan, aku tukar basuh. Ada kok ia awak gitu. Nah, ada apa tu lelaki? Akak batang golek, lopo tumbuh. Semak batang golek, celah ekor ikan. Nah, tidur dalam keadaan dak lepas hajat. Mata belalok tidur gitu. Nak awak kau ni. Lalah nyakit sawang. Susah kita juga. Kita tunggu hospital. Ketahui olehmu bahawasanya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suami pada barang apa perintahnya, berti kat tu. Wallahu a'lam. Kita ada banyak buat soalan. Baik, soalan yang pertama, mana lebih afdal dalam sujud terakhir ketika solat hajat atau berdoa setelah selesai solat hajat? Dua-dua boleh, kerana dua-dua itu tempat berdoa. Ingat, tempat berdoa dalam semayang iaitulah beberapa tempat selain daripada doa yang sentiasa telah kita baca, iaitulah doa tambahan di dalam sujud dan di dalam tahiyat akhir sebelum salam. Jadi kalau kita nak baca dalam sujud boleh, tak mau baca dah lepas salam. Dan kalau doa tu kita nak baca lepas salam pun boleh, solat hajat. Dan kalau nak baca dalam sujud, nak ulang balik lepas salam pun boleh juga, tak ada masalah, boleh berlaku. Soalan seterusnya, apakah hukuman puasa 60 hari berturut-turut? Dikenakan jika berbuka dulu, kemudian barulah berjimak pada siang hari di bulan Ramadan. Ditanya masalah kafarah denda jimak siang hari bulan Ramadan. Ia ini, siapa yang membatalkan puasa Ramadan dengan jimak pada siang hari tanpa uzur syar'i, maka dikenakan kafarah denda puasa 2 bulan turut-turut, wajib tanpa khilaf ulama. Iaitu suami, isteri tak kena. Suami saja. Dr. Masyitah kata isteri kena gak, tak kena gitu. Isteri tak kena, suami saja kena. Puasa 2 bulan turut-turut. Isteri hanya wajib qada sehari hak batal dengan sebab jimak tu. Walaupun suami yang isteri yang punya angkara, dia yang awak kacau awak mula, siapa jadi jimak, dia yang start mula dulu. Walaupun dia punya pasal, dia hanya wajib qada sehari saja. Haram sama-sama berdosa. Cuma laki-laki tambahan selain hak sehari itu kena qada, kena kafarah pula. Qada sehari tu bab lain, kafarah 60 hari turut-turut. 60 hari berturut-turut. Kemudian kalau dia buka puasa dengan benda lain dulu, umpamanya dia batal dengan makan dulu, minum dulu. Lepas makan minum apa semua barulah setubuh isteri dia, tak kena kafarah jimak. Ini menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kerana maksud kena denda kafarah 20 dan 60 hari ini iaitu batalkan puasa dengan jimak tu sendiri. Tapi kalau batal dengan benda lain, dia makan minum, lepas tu dah kenyang jimak, maka tak kena kafarah, tetapi jimaknya haram, berdosa besar kepada Allah. Bukan zina, kerana tidak menghormati bulan puasa. Walaupun telah dibatalkan dengan makan. Cuma batal puasa dengan makan, kemudian baru jimak terlepas kafarah, tetapi berdosa jimak tersebut. Orang yang boleh jimak siang hari bulan Ramadan, orang yang ada uzur syar'i, seperti musafir. Dia musafir sampai kepada had boleh buka puasa, dalam buka dia jimak, tak berdosa. Lagi orang yang sakit tak larat, tersangat tua, umpamanya 130 tahun dah umur. So ada yang ngundi 130. Lahir tahun 1889 dalam IC.
daftar SPR. Maknanya 130 tahun mau. Tak boleh ngundi juga. Nampak gua ni. Macam-macam bahasa esok. Atu Kopek ada. Tak. Putiano ada. Sundal Malang ada. Dracula ada. Macam-macam ada esok. Segala jenis hatu tu baik belaka. Jadi kita kena jaga esok, terutama di tanah-tanah perkuburan. Jaga situ. Pasal lepas ngundi mungkin balik situ semula lah hatu. Hatu tak main kubur dah ni, main sekolah. Soalan seterusnya, saya azan, saya iqamah, saya juga jadi imam. Sebab orang lain suruh saya. Sedangkan ada lagi orang lain dalam 4 atau 5 orang. Boleh ke? Ada 5 orang dalam surga tu. Bila time masuk waktu, kau suruh dia bang, suruh azan. Lepas tu bila nak semayang, kau suruh dia qomat. Lepas dia qomat, kau suruh jadi imam. Gua ni cerita lagu ni. Nyanyi lah. Dapat 5 orang lagi lagu ni. Hukumnya makruh perbuatan tersebut. Makruh dan bid'ah. Sepatutnya bila seorang tu telah azan, maka hendaklah orang lain yang jadi imam. Melainkan tidak layak orang lain yang menjadi imam, melainkan tukang azan. Kerana yang akan jadi imammu orang yang maka baru boleh. Siapa yang azan, dia boleh jadi imam. Asal orang yang azan hanya qomat, tidak menjadi imam. Man azana wa huwa muqim. Barang siapa yang mengazankan, maka dialah yang berhak mengqamatkan, Nabi kata. Soalan seterusnya, siapakah ahli salah? Dia tanya ahli salah. Jawabnya kita tak tahu siapa ahli salah ni. Kalau salafus soleh, itu lain. Salafus soleh. Salafus soleh kita akan dengar kan, zaman salafus soleh. Ambil daripada kataan salafun, yang ini dahulu kala, orang dahulu. Jadi salafus soleh, orang soleh yang dulu kala. Sekarang timbul pula puak salafi, mazhab salafi, yang sebenarnya tak ada puak salafi, tak ada mazhab salafi. Kerana kita ni memang mengikut puak-puak salah belaka, puak-puak lama. Imam Syafi'i zaman salafi, zaman dulu dia panggil. Imam Ghazali. Kata setengah ulama, salaf itu bermaksud ke bawah daripada 500 tahun Hijriah. Ke bawah daripada 500 tahun Hijriah. Jadi Imam Ghazali termasuk. Ustaz Ghazali tak masuk. Imam apa benda ni, Haramain. Orang zaman salaf. Imam-imam mazhab mujtahid yang terkenal, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Imam Sufyan bin Uyainah, dan ratusan lagi. Itulah ulama-ulama salaf sebenarnya. Jadi bila kata kita ni dia ikut mazhab Syafi'i, dia ikut mazhab salaf, tak betul. Kerana mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hanbali ke, itu semua ulama-ulama lama belaka. Lama ni bahasa Melayu, Arab panggil salafun. Makna dulu kala. Jadi jangan kita pecah belahkan pula dengan salafi-salafi seperti ini. Semua kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita mengikut ijtihad ulama-ulama salaf yang dahulu kala. Kerana ada orang kata mazhab yang betul mazhab salafi, mazhab 4 tu salah, tak benar. Jangan pakai buah lagu tu. Soalan seterusnya, masalah solat ikut orang, ingin solat berjemaah, bolehkah saya cuit atau pegang atau lafaz takbir untuk dia jadi imam? Dia nak ikut orang tu, nak supaya orang tu jadi imam dia tanya boleh cuit tak? Apa yang setahu kita tak boleh cuit.
Kerana tidak ada seorang ulama pun yang kita tahulah, kalau tak tahu Allahu a'lam lah, yang suruh curi kalau kita nak ikut orang jadi imam. Kita hanya perlu duduk di belakang dia kalau lebih daripada seorang, dan kita hanya perlu duduk sebelah kanan dia kalau kita hanya seorang diri. Kalau kita seorang, kita duduk sebelah kanan dia, kita takbir Allahu Akbar. Kenapa tidak disyaratkan kena curi ataupun beritahu dia itu supaya dia jadi imam? Kerana orang yang menjadi imam selain sembahyang Jumaat tidak disyaratkan niat imam, sah dah. Cuma kalau kita duduk sebelah dia, kita takbir ikut dia, dia akan ikut, dia akan tahu, dan sunat dia berniat menjadi imam. Tak wajib pun niat jadi imam. Begitu juga kalau duduk di belakang dia, kita takbir kuat sikit menunjukkan kita ikut dia, maka dia dengar, dia pun ingat dia jadi imam boleh. Niat jadi imam ni sembahyang seorang pun ada ulama kata boleh. Ada ulama yang fatwa kita sembahyang seorang di rumah tapi niat jadi imam. Sembahyang seorang dalam masjid, niat jadi imam. Ada ulama yang mengatakan harus. Dan mana malaikat? Jin Islam. Jin Islam sembahyang belakang kita. Dia makmum. Jin Islam ni hak duduk di kepala masjid ni kan. Faham tak? Kepala masjid kita. Duduk di masjid. Jin Islam tu. Buat apa itu big itu? Pasal dia marah main konsert. Tahu tak? Main joget di masjid. Tu big kepala jin marah. Jadi jangan curi. Curi ini masalah kita pergi nak semayang, sah penuh belaka dah. Bila sah penuh kiri kanan, tak ada ruang kita nak masuk seorang, maka kita takbir belakang orang. Kembah pada takbir, kita pun tarik dia perlahan. Maka orang yang kena tarik sunat undur. Siapa ajar? Nabi yang ajar. Situ saja tempat curi. Kita pergi nak semayang seorang belakang, makruh. Pak Nabi pernah tegur seorang jemaah di semayang seorang belakang. Nabi kata lain kali jangan buat gini. Ulama kata larangan tersebut makruh. Pasal apa? Pasal Nabi tak kata suruh qada semula, menunjukkan semayang tu sah. Jadi Nabi ajar duduk di belakang dan tarik orang depan. Jadi ulama mempericikan lagi, bila kita tak ada ruang, jangan semayang seorang belakang, kita tarik orang depan. Sebelum tarik tu, kita takbir dulu. Jangan cuit dulu suruh unduk. Kita takbir Allahu Akbar. Kemudian barulah kita tarik dia. Jangan tarik kuat luli batin. Cuit gitulah. Dan jangan kita duduk belakang orang yang kita nak tarik tu. Kita duduk belakang dia, dia undur dan molek, beruduk kapok. Faham tak? Kita duduk kanan atau kiri dia lah. Itu syarat-syarat dia. Kemudian disyaratkan lagi, orang yang kita nak tarik tu, biarlah orang yang kita anggap dia akan gostan, dia reti hukum ni. Kalau orang yang kita tak sedap hati orang ni, jangan curi, berkocok hanya kalau hari ni. Kita curi, dia pun paling lapuk seperti tak muka kita. Natam dia main curi tengah semayang. Jadi tak boleh jadi balok. Kena tengok orang juga lah. Situ tempat curi. Satu tempat je. Hak jadi imam tak payah curi. Pasal apa kita curi? Pasal kita tengok orang curi kan? Kita tiru orang. Ngaji tak bau, tiru. Dia tengok orang, duduk saja sejik. Tengok orang semayang. Masuk seorang, Allah duduk tepi. Buat gitu. Kita pun curi. Memang gitu ilmu kita, ilmu copyright control, kan ilmu mengaji tak? Curi. Itu yang lekat pas bila-bila kita pun amal tak. Mujur orang yang kita tiru mula-mula tu buat gitu. Kita buat gitu tak? Kalau orang yang mula-mula tiru kita tengok tu dia buat gini, tak selok kita. Apakah hukum saya pakai baju Melayu ketika solat, tapi seluar saya bawah daripada pusat? Sah ke tidak solat saya itu? Dia pakai baju Melayu tapi seluar bawah pada pusat.
seluar bawah pada pusat. Mana seluar ni dia pakai neleh lah. Sah ke tak? Jawabnya tengok baju Melayu dia. Kalau baju Melayu dia tu masa dia rokok sujud tu tidak menampakkan pusat tadi. Nah, maknanya labuh lah macam biasalah baju Melayu. Nah, walaupun seluar tu neleh pada pusat, nampak bawah pada pusat, tapi dah baju Melayu labuh. Tak ada masalah. Cuma syaratnya kena kacing sampai tekuk. Nah, jangan sampai bila kita rokok terbuka gini nampak dalam pusat batas sembahyang. Kerana pandangan aurat daripada atas dikira juga. Tapi kalau kita kacing gini, walau tak kacing tekuk gini, nak tengok tak boleh dah. Dia yang batal ni kita kacing setakat mana? Setakat yang kalau kita buat gini nampak dalam. Kita kacing kat ni. Nah, kalau kat ni je kacing, sini buka buat gini nampak dalam. Tapi kalau kacing kat ni dah, tadi nak buat sakut lagu. Sah dah. Walaupun bawah pada pusat. Walaupun bawah lagi pun, tapi dah kacing dah datang, rokok sujud tak nampak, sah. Tu baju Melayu labuh. Tapi kalau baju Melayu sekat, tak sah. Turun neleh bawah pada pusat. Baju Melayu dia cek hak zaman dulu kat dada bawah. Baju Melayu kat dada. Kacau lah tu. Tak jadi gitu. Saya baru kematian suami dalam 1 bulan ini. Siang dia. Bila baru dia betul ni, dia kata dia mati suami baru sebulan ni. Ada cang ni. Saya nak pergi dekat anak saya kahwin pada bulan depan di Kuantan. Apakah boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. Tak boleh. Kerana iddah ini 4 bulan 10 hari ini hidat menghormati arwah suami kita. Kalau kita langgar maknanya kita tak hormat, dan kita gembira dengan kematian suami. Hidat ini menunjukkan kita berduka cita hilangnya satu punca pembelaan kepada kita, iaitu dengan kematian suami. Maka Allah kata ya tarabbasna bi anfusihinna bi arba'ata asyurin wa asyra. Hendaklah mereka itu yang mati suami mati laki menahan diri tak keluar rumah 4 bulan 10 hari. Melainkan benda yang tak pergi tak boleh, barulah. Benda hajat dah baru boleh keluar rumah. Di antara benda hajatnya, umpamanya nak pergi hospital sakit boleh. Sakit gigi nak pergi jabuk gigi boleh. Orang jual ikan tak masuk dalam rumah, luar pagar boleh. Lepas jual ikan jangan singgah atas gerai, balik selalu. Kerana dalam 4 bulan 10 hari. Kedai ruci nak beli gula, minyak, bawang lada, tak ada budak nak suruh, ada pun budak malas pergi, boleh pergi. Kerana itu dikira hajat. Apa benda ni hak bahasa berjalan lagu ni, makan pulut, temu natu, nak tengok orang nikah apa semua, tak boleh. Melainkan sebelah rumah sahaja. Dan kerana dia bukan benda wajib. Kalau benda wajib, kalau tak sampai 2 marhalah, kata setengah ulama boleh. Seperti mendengar ilmu fardu ain, tak sampai musafir boleh. Fardu haji lebih pada 2 marhalah tak boleh. Tak boleh pergi ke Mekah. Padahal wajib kena pergi Tarupang. Pasal lebih pada 2 marhalah. Baju-baju lawa boleh pakai. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai sabun wangi 4 bulan 10 hari. Bukan tak boleh mandi, ada orang kata tak boleh mandi. Nyaknya jadi macam labi 4 bulan 10 hari tak mandi busuk kohong. Nak pergi makan, nak pergi kahwin ni tak boleh jauh kuatang. Tak boleh. Nak berjalan rumah jiran boleh pada waktu malam lepas maghrib, pas sembahyang maghrib. Jiran mana? Jiran yang dekat dengan rumah kita sahaja. Ni keringanan dan tidak duduk lama. Baik, ni benda ni. Ustaz lebih rasional mengambil kerusi Donald Duck. Mana pula dia ni?
dah gerak kita. Saya ada seorang anak. Saya baru tahu yang saya mengandung. Umur kandungan saya baru 2 minggu. Dosakah saya jika saya mahu membuang kandungan ini? Sebabnya anak saya yang pertama baru mencecah 1 tahun. Tolong Ustaz jelaskan. Baik. Hukum menggugurkan kandungan ini ada tafsirnya di sisi ulama. Menurut pendapat yang muktamad, menurut apa yang telah diijma'kan oleh ulama, menggugurkan anak yang telah berusia 4 bulan hukumnya adalah haram dan berdosa besar, sebagaimana dosa membunuh anak. Berlaku khilaf apabila belum sampai umur anak itu 4 bulan. Adapun 2 minggu, maka mengikut pendapat jumhur ulama, menggugurkan kandungan yang baru berusia 2 minggu jikalau tidak memudaratkan kesihatan, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh dengan syarat jangan dengan sebab takut tak cukup makan, iaitu dengan syak rezeki. Adapun kerana takut masalah rezeki, maka hukumnya adalah haram. Kandungan 2 minggu makruh menurut pendapat jumhur ulama. Kerana anak yang belum sampai 4 bulan, maka tidaklah bernyawa, tiup roh ketika umur 4 bulan. Anak yang belum sampai 4 bulan tidak akan bangkit di padang mahsyar nanti. Anak yang telah pun sampai 4 bulan mesti akan bangkit sekalipun mati dalam perut. Sebab tu orang yang mati anak dalam perut yang telah pun usia kandungannya sampai 4 bulan dan ke atas, sunat meletak nama bagi anak yang mati itu. Sama ada mati ketika umur 4 bulan setengah, 5 bulan kandungan, 6 bulan, 7, 8, 9 baru beranak, apatah lagi kena letak nama. Yang tak payah letak nama, kandungan tak sampai 4 bulan, kerana tidak akan tiup roh dan tidak bangkit di padang mahsyar. Kerajaan sekarang meluluskan lesen arak sehingga negara kita ada kilang arak yang besar. Kasino, kerajaan juga meluluskan lesen kepada pihak tertentu untuk perjudian. Soalan saya, setiap kali orang pergi berjudi, adakah dosa itu sampai sokmo kepada orang yang undi UMNO esok? Tolong jelaskan. Baik, kita telah maklumlah, bukan kita maklum saja, bahkan orang UMNO ke orang Barisan ke, sekalian umat ni tahu bahawasanya kerajaan Barisan Nasional ini membenarkan arak dan judi berleluasa di dalam negara. Dua perkara ini adalah amalan syaitan yang Allah Ta'ala sebut rijsun min amali syaitan, kotor, keji daripada amalan syaitan. Tetapi UMNO membenarkan dua amalan syaitan ini bermaharajalela, bercambah di dalam negeri. Maknanya mereka juga boleh kita kata sebagai tentera-tentera syaitan. Betul tak? Kerana dua ni amalan syaitan, maka mereka yang menyokong adalah penyokong-penyokong bagi tentera syaitan. Jahil